Saudara-saudari, Sekang Kipsan dan Jerry dari Kang Financial Advisory atau CC Advisory. Topik hari ini ialah terjemahan bahasa Malaysia, kerajaan jamin bakalan asas tidak terganggu semasa krisis bakalan global. Jadi ini adalah topik, ya. Jadi kerajaan memberi jaminan bahawa bakalan keperluan asas negara akan terus terjamin walaupun dunia sedang berdepan gelombang kedua krisis bakalan global. Jadi timbalan Menteri Pertanian dan Kejaminan Makanan Datuk Champun Heng berkata walaupun terdapat gangguan pada rantaian bakalan, dia tidak bermakna bakalan tersebut akan berputus terus. Pada Jumaat, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dilaporkan berkata bahawa kerajaan akan memberi tumpuan kepada 3 strategi utama dalam mendepani gelombang kedua krisis bakalan global, iaitu memastikan keperluan asas rakyat sentiasa dipenuhi, menjangkakan tempoh bakalan melalui pengurusan dan pengajikan sumber yang berhemat. Jadi, serta mengekang kenaikan harga. Chan berkata strategi kerajaan pada masa ini adalah untuk memastikan kesinambungan bakalan supaya rakyat Malaysia masih boleh mendapatkan barangan keperluan walaupun mungkin berlaku kenaikan harga atau sedikit kelewatan. Jadi, bagaimanapun, beliau berkata ini sebalik keseimbangan mengenai krisis global, aktiviti ekonomi domestik kekal rancak dengan transaksi perniagaan berjalan seperti biasa, mencerminkan daya tahan Malaysia dalam menghadapi cabaran global. Jadi sampai sinilah saya jemput rakan saya Jerry untuk jelas sedikit tentang hal ini. Jerry, dipersilakan. Kerajaan negeri Sabah betul-betul berusaha supaya cuba membantu rakyat untuk menangani krisis global yang memang sangat menakutkan. Terima kasih pada kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah you're the best. Dari segi perancang keuangan, sebagai seorang individu kita haruslah mengambil langkah-langkah tertentu dan menghadapi krisis global sangat melungsing. Pertama, simak semua bajet bulanan. Bertujuan untuk mengenal pasti kebocoran dalam perbelanjaan. Kedua, tingkatkan dana kecemasan. Tujuannya adalah melindungi dari kejutan mendadak. Ketiga, diversifikasikan pelaburan. Seorang individu kena kurangkan risiko dalam satu aset saja. Kena banyak diversifikasi berbagai bentuk jenis pelaburan. Individu dikenakan kurangkan hutang faedah tinggi untuk mengelakkan sebarang korban kos meningkat. Individu perlu ikut perkembangan dasar kerajaan, manfaatkan bantuan kerajaan yang sedia ada. Kesimpulannya, jaminan kerajaan hanya melindungi keperluan asas. Perancangan keuangan pribadi tetap perlu proaktif, fleksibel dan berdasarkan senario terburuk untuk kerjasama secara financial. Terima kasih setakat ini sharing saya. Terima kasih. Jadi terima kasih Jerry untuk mengulas sedikit tentang ini. Jadi sampai sinilah. Sila like, subscribe dan share. Terima kasih.